Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk nipis pun. Batuk bawah pun rupanya nipis lain jersey. Jenis jersey juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa. Hari masih dah sama juga iaitu video kedua kita dan video terakhir ni. Untuk hari ni. Seperti biasa. Sekarang ni pukul 6.32 minit petang. Masih dah sama juga iaitu hari Isnin. 17 hari bulan Ogos 2026 Masihi dan masih lagi 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.36 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya keluar macam mana tengoklah. Lepas isyak saya terus keluar. Masuk isyak saya terus main isyak, lepas tu saya keluar pergi kedai Fikri seperti biasa. Main internet sampailah pukul berapa dah? Pukul 11.50 saya balik ke rumah. Tidur dalam pukul 2 pukul 2 pagi tidur. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi, terus mandi, main subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 7.40 saya terus pergi kedai Fikri. Sampai sana dalam pukul 7.50 itu. Minum pagi seperti biasa. Lepas tu makan minum pagi seperti biasa. Lepas tu pukul 6.50 7 8.20 terus pergi pak kerja. Lepas tu sambung berupa syatak lah ni. Sambung syatak. Lepas tu tepek email aku tepi belakang ni pula. Tu mana saya malah clear ni. Alhamdulillah selesai semua hari ni. Walaupun rehat sekejap pada pukul 1 tu, rehat sekejap. Pada pukul 1 saya balik ke rumah sekejap untuk mandi, untuk sembahyang zuhur dan juga makan tengah hari. Lepas tu pukul 2 pergi pula ke sana, pergi tolak pergi sana pula. Lepas tu sambung pula kerja. Saya balik siap sejak pada pukul 4 berapa dia? 4.25 siap. Saya pagi pukul 4.30 terus tolak balik. Sapa di rumah, saya tengok bagian sapa dah ni. Baju sapa dah. Dah pukul tak cek lagi tu. Pukul 4.28 bagian ni baju sapa. Shopee baju ni daripada Shopee ni. Sapa ni. 4.28. Lepas tu dah bukan baju dah relax sekejap. Relax tu Habis masa tu masuk asar dah. Masa tu sapa asar dah. Lepas tu dah kali main internet, main Facebook kejap. Tengok Shopee kejap. Lepas tu edit video. Lepas tu suruh ngatuk tertidur. Pukul 5 tu ngatuk tertidur. Lepas tu ngatuk dah tertidur terlelap kejap. Lepas tu tengok pukul 5 tu. Lepas hanyut air. Sudah terkejut buat adik tersedar balik. Tepat pukul 6 petang. Lepas tu saya pun terus mandi, sembahyang asar. Lepas sembahyang asar tu, relax sambung edit video. Lepas tu pukul 6.30 ni main ke sini. 6.32 ni, buat review baju ni. 6.30 terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.